Nanti semua saya kongsikan, jangan risau. Jadi boleh isi bil biru yang saya tinggalkan. Isi bil biru saya akan hubungi. Tuan puan, duit raya anak-anak kan? Duit raya anak-anak mana yang nak? Ibu ayah yang nak simpan duit raya anak-anak dalam bentuk gerai emas, boleh juga buka akaun anak-anak percuma bawah 18 tahun. Jadi duit anak-anak kita asingkan terus dalam bentuk gerai emas, insya-Allah. Juga untuk akaun anak-anak bawah 18 tahun, tuan-puan, kita boleh menabung hanya serendah RM50 sebulan. Nanti semua saya kongsikan, jangan risau. Cuma saya tak boleh nak kongsikan kalau tuan-puan tak nak buka akaun emas secara percuma. Saya tak boleh kongsikan. Jadi saya tak boleh nak gerakkan langkah seterusnya kalau tuan-puan tak nak buat tindakan buka akaun emas percuma. Tak boleh saya nak teruskan. Sebab mana-mana pihak bawah bimbingan saya kan yang buka akaun emas secara percuma, saya akan invite mereka dalam grup support dan terus bagi bimbingan. Saya tak akan tinggalkan bawah bimbingan saya terkia-kia. Apabila kan tuan-puan jadi salah satu bawah bimbingan saya, tuan-puan boleh guna saya ni. Maksudnya boleh tanyalah apa yang tuan-puan tak faham.